Antara bahan bukti yang diserah kepada mahkamah ialah pasport, video cekera padat VCD dan gambar pernikahan. Adira merupakan isteri kedua Datuk Seri Adnan. Mereka bernikah di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand 3 Disember tahun lalu. Fenomena selebriti wanita tanah air yang memilih untuk melangsungkan pernikahan di Thailand sentiasa menarik perhatian media dan menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat. Meskipun keputusan keseberang sempadan itu selalunya didorong oleh faktor peribadi seperti isu dokumentasi, masalah persetujuan wali mahupun perkahwinan poligami, tindakan tersebut tetap mengundang pelbagai persepsi serta kontroversi yang berpanjangan di platform media sosial. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti wanita yang melangsungkan pernikahan di Thailand. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Nurul AF2. Kontroversi pernikahan bekas bintang Akademi Fantasia musim kedua, Nurul AF atau Nurullah Zawawi bersama pensyarah Muhammad Munzil Muhammad tercetus apabila sebuah program hiburan televisyen popular menyiarkan dakwaan bahawa mereka membelakangkan keluarga kandung demi bernikah secara rahsia di Naratiwat Thailand pada April 2011. Paparan visual dan kenyataan dalam rancangan tersebut mencetuskan kritikan hebat daripada masyarakat yang menganggap pasangan ini tidak menghormati ibu bapa serta melakukan pernikahan yang tidak sah di sisi undang-undang. Isu ini bertambah parah apabila timbul salah faham mengenai konflik keluarga silam memandangkan Nurul dibesarkan oleh bapa angkatnya dan tidak pernah berpeluang mengenali wajah bapa kandungnya sendiri sehinggalah konflik itu dilonjakkan ke media. Enggan membiarkan reputasi mereka terus tercela, Nurul dan suaminya tampil menjelaskan bahawa tindakan ke Thailand terpaksa diambil kerana bapa kandungnya enggan menjadi wali akibat masalah keluarga yang berlarutan sejak penyanyi itu kecil. Disebabkan kekangan masa dan proses permohonan wali hakim di Malaysia yang memakan masa agak lama iaitu melebihi 21 hari sebelum bertindak mendaftarkan semula perkahwinan tersebut secara rasmi mengikut undang-undang tempatan. Kebenaran akhirnya berpihak kepada pasangan ini apabila Mahkamah Syariah Hulu Langat mengesahkan pernikahan antara mereka adalah sah dan Nurul kemudiannya berjaya memenangi kes sangman fitnah terhadap stesen televisyen terbabit atas laporan berat sebelah yang memalukan maruah keluarganya. 5. Halida. Kontroversi pernikahan penyanyi dan pelakon senior Halida atau Halida Mazlin Badarudin mula mendapat perhatian meluas apabila beliau dikabarkan telah melangsungkan perkahwinan rahsia di negara jiran iaitu Thailand pada tahun 2011. Isu ini mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan peminat dan media hiburan kerana pelantun lagu Setia Kasih itu bertindak menyepi daripada radar industri seni sejurus selepas kabar angin tersebut bertiup kencang. Tindakan mendiamkan diri serta keengganan beliau untuk berkongsi status perkahwinan keduanya itu pada awalnya telah menimbulkan tanda tanya besar mengenai status sah pernikahan tersebut serta identiti sebenar lelaki yang berjaya memikat hati bekas isteri pemain bola sepak kebangsaan Azman Adnan ini. Apabila kembali aktif dalam dunia lakonan selepas 3 tahun bergelar suri rumah sepenuh masa, Halida secara terbuka memilih untuk menutup rapat pintu privasinya daripada sebarang ulasan lanjut mengenai kontroversi perkahwinan tersebut. Beliau menegaskan bahawa kisah rumah tangganya bukanlah satu perkara yang menarik untuk dikongsi dengan masyarakat umum dan mahu fokus sepenuhnya diberikan kepada anak tunggal serta kejayaan seninya yang baru bermula kembali. Walaupun identiti pasangan tersebut tidak pernah didedahkan secara rasmi kepada pihak media, rekod kemudiannya menunjukkan perkahwinan kedua Halida itu akhirnya menemui titik noktah apabila mereka disahkan bercerai sekitar tahun 2013. 4. Siti Jamu Mall. Perkara itu memang benar. Ya, memang saya berkahwin dekat Thailand dan saya memang membatalkan perkahwinan saya dengan lelaki lain pada 31 Mei dan saya lost hampir RM70,000. Kontroversi pernikahan pempengaruh dan usahawan sensasi Siti Jamu Mall atau Siti Suryani Wahidin tercetus apabila beliau secara mengejut melangsungkan perkahwinan di Satun, Thailand pada 1 Jun 2024. Isu ini menjadi bualan hangat netizen kerana tindakan tersebut dibuat hanya sehari selepas beliau membatalkan majlis pernikahannya dengan lelaki lain yang sepatutnya berlangsung pada 31 Mei 2024. Keputusan drastik membatalkan perkahwinan dengan bekas tunang pada saat-saat akhir walaupun segala persiapan sudah siap dan kad jemputan telah diedarkan menimbulkan pelbagai spekulasi liar mengenai status hubungannya
dengan suami baharu, seorang personaliti media sosial yang dikenali sebagai Aiman Tak Kisah. Siti Jamu Mall kemudiannya tampil menjelaskan bahawa keputusan bernikah di sempadan Thailand dilakukan dalam masa singkat selepas beliau membuat solat istikharah demi mempercepatkan urusan perkahwinan dengan pilihan hatinya itu. Beliau turut mendedahkan terpaksa menanggung kerugian mencecah RM70,000 akibat pembatalan majlis perkahwinan terdahulu. Walaupun netizen mempersoalkan motif pernikahan di luar negara tersebut, Siti menegaskan bahawa tindakannya bukan didorong oleh isu keuangan atau menyembunyikan status. Sebaliknya, mahu memudahkan proses akad nikah tanpa melalui kerenah birokrasi yang memakan masa selepas konflik pembatalan perkahwinan pertamanya itu berlaku. 3. Marisa Dania. Oh, maksudnya hal urusan pernikahan di Malaysia dah settle lah. Dah settle. Maksudnya dah sah lah. Ya. Okey. Dia memang dah sah dah. Ikut hukum syarat memang dah sah. Cuma bukan sah undang-undang je lah. Alhamdulillah semua dah settle lah. So sijil semua memang dah ada lah kan? Sijil nikah Malaysia lah kan? Saya dah tak ada apa nak cakap dah. Sini je. Tak ada apa saya nak komen dah. Terima kasih banyak. Kontroversi pernikahan pempengaruh media sosial Marisa Dania Hakim tercetus apabila beliau secara rahsia melangsungkan perkahwinan di Songkhla, Thailand bersama Ahmad Aslam pada 27 Disember 2023. Isu ini melonjak menjadi perhatian nasional kerana Marisa merupakan anak perempuan kepada pasangan selebriti terkenal Norman Hakim dan Abi Abadi. Tindakan drastik tersebut mengundang kecaman hebat netizen selepas pendedahan bahawa pernikahan itu berlangsung tanpa pengetahuan serta restu keluarga, malah dilakukan ketika isteri pertama Aslam iaitu Umi Shah Mazlan sedang mengerjakan ibadah umrah di Tanah Suci. Marisa dituduh sebagai orang ketiga yang mengganggu keharmonian rumah tangga orang lain sehingga memaksa beliau menutup ruang komen di platform media sosial miliknya demi mengelakkan serangan berterusan. Di sebalik kemelut yang melanda, konflik keluarga ini mula menemui titik noktah apabila kes tersebut dibawa ke institusi perundangan untuk urusan dokumentasi rasmi. Pada Mei 2025, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan secara rasmi mengesahkan pernikahan pasangan itu di Thailand adalah sah. Mengikut hukum syarak bawah status perkahwinan poligami luar negara tanpa kebenaran, pihak peguam mereka turut mengesahkan bahawa segala urusan dokumentasi termasuk perolehan sijil nikah rasmi daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau JAWI telah diselesaikan dengan lancar. Walaupun fasa awal perkahwinan mereka diwarnai pelbagai tohmahan, pasangan ini memilih untuk bertenang dan menyelesaikan kemelut birokrasi serta hubungan kekeluargaan secara berperingkat. 2. Adira Suhaimi. Penyanyi Adira dan suaminya Datuk Seri Adnan Abu mengemukakan bukti perkahwinan mereka kepada Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur bagi memohon pengesahan pernikahan mereka yang berlangsung di selatan Thailand. Status perkahwinan itu bagaimanapun hanya akan diputuskan hujung bulan ini. Kontroversi pernikahan penyanyi balada terkenal Adira Suhaimi tercetus apabila beliau secara mengejut mengakui telah bergelar isteri kedua kepada ahli perniagaan Datuk Seri Adnan Abu atau Datuk Red melalui majlis akad nikah di Songkhla, Thailand pada 3 Disember 2015. Keputusan drastik melangsungkan perkahwinan di luar negara selepas hanya 3 minggu berkenalan itu mengundang kritikan hebat netizen dan liputan meluas media hiburan. Adira menerima kecaman hebat masyarakat serta dituduh sebagai perampas rumah tangga orang lain, memandangkan status Datuk Red pada ketika itu masih bergelar suami kepada Datin Sri Sharifah Nur Syafilah Hasim atau Datin Red. Bagi meredakan spekulasi liar, Adira kemudiannya tampil menjelaskan bahawa keputusan bernikah di seberang sempadan terpaksa diambil demi menyegerakan urusan perkahwinan berpoligami. Faktor kekangan masa untuk menguruskan birokrasi dan dokumentasi yang rumit di Malaysia dalam tempoh perkenalan yang singkat menjadi punca utama destinasi tersebut dipilih. Kontroversi ini akhirnya menemui jalan penyelesaian dari sudut undang-undang apabila Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur mengesahkan pernikahan berpoligami mereka adalah sah mengikut hukum syarak pada Mac 2016 sebelum pasangan itu diarahkan mendaftarkan perkahwinan tersebut secara rasmi di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun JAWI. 1. Rita Rudaini. Kalau family dia bagi tak apa kan? Saya nak tanya, kalau family dia bagi tak apa, kalau family dia bercakap tak apa, tapi saya tak boleh cakap. Saya tak boleh nak defend saya sebagai seorang isteri, saya tak boleh. Dia orang je boleh bercakap, saya tanya. Kalau dia orang bercakap tak apa. Kalau saya bercakap, marah.
Kontroversi pernikahan pelakon jelita Rita Rudaini tercetus apabila berita perkahwinan rahsianya bersama bintang bola sepak kebangsaan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak mula dihidu media pada penghujung tahun 2008. Pasangan yang mempunyai perbezaan usia 11 tahun ini rupa-rupanya telah melangsungkan akad nikah secara sembunyi di Songkhla, Thailand pada 28 Februari 2008 dan isu ini mencetuskan sensasi besar dalam industri hiburan tanah air kerana keputusan nekat keseberang sempadan itu dilakukan tanpa pengetahuan dan restu keluarga pihak lelaki sekaligus mencetuskan konflik kekeluargaan yang berpanjangan serta menjadi santapan harian media massa. Pernikahan tersebut turut mengundang keunikan tersendiri apabila Rita menerusi buku biografinya mendedahkan bahawa proses akad nikah mereka sebenarnya berlangsung di sebuah gudang beras di Thailand. Pemilihan lokasi yang serba kekurangan itu terpaksa dibuat demi mengelakkan kehadiran mereka dikesan oleh orang ramai yang mengenali wajah mereka sebagai figura popular. Malangnya rentetan daripada tentangan hebat keluarga serta ketiadaan restu sejak awal, mahligai yang dibina akhirnya runtuh apabila mereka sah bercerai talak 1 pada September 2013 selepas mengharungi pelbagai siri turun naik mahkamah dan konflik rumah tangga yang parah. Apakah pendapat anda tentang kisah 6 selebriti wanita yang bernikah di Thailand? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Adakah anda setuju dengan carta Kak Ponti TV dalam video kali ini? Jangan lupa untuk menonton video lain daripada Kak Ponti TV seperti berikut.